bawahan ke kita nak jaga wakil rakyat. Sama juga sekarang saya bercerita dengan tuan-tuan kan, kes pugar tanah. Yang membenarkan rasuah siapa? Pegawai-pegawai daerah dan juga mereka yang bekerja dengan PBT. PBT ni pernah jumpa YDP yang bukan Melayu. Majoriti YDP adalah Melayu. Kenapa nak cerita tentang penorokaan tanah oleh penoroka C? Yang duk bagi ni type M semua. Yang membutakan mata type M. Video tu viral. Saya tak takut. Kita tak takut sebab kita kata, kalau kita tak nak melawan orang yang membuka ladang, dia boleh pergi buka tempat lain. Kalau orang yang membenarkan tanah tu kita tak tegur. Dia ni pembuat dekat sini kat Pahang kan. Kita tegur dia, kita maki dia. Dia lari. Kalau kita tak tekan orang Melayu ni yang berada di Perak, di Kedah ni. Ini masalah orang yang berkuasa tapi dia bagi tanah tu. Orang tu pergi. Sebab kita tak baiki punca. Punca adalah siapa? Orang yang membutakan mata ketika tanah kerajaan diteroka. Orang yang mendapat hasil ketika orang ni meneroka dengan menjamkan mata. Maka kita kena baiki pusat dia. Jadi pusat dia perangai orang kita. Marah orang kat video tu. Tapi sekurang-kurangnya kita fahamlah asas agama ini. Iaitu berkata benar. Hendaklah kamu mencegah perkara-perkara yang kamu lihat sebagai tidak benar dan bertentangan dengan prinsip agama ini. Sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Di video kali ini sama-sama saya akan mereaction sebuah video. Dan ini seorang tokoh yang ada di Malaysia yang bagi pendapat saya tokoh ini masih relevan, masih dapat dipercayai. Siapa dia? Adalah Haji Zainal Rashid bin Ahmad ini, seorang yang memiliki karakter yang bagi saya pun terpukau dengan apa yang sudah dicapai oleh hamba Allah ini. Seorang CEO dan pengasas pertama TV Al Hijrah yang ada di Malaysia, dan banyak lagi anugerah-anugerah yang pernah beliau dapatkan di Malaysia. Dan salah satu wartawan yang berjaya untuk masuk ke daerah-daerah konflik. Ada perkara yang ingin saya ulas dalam video ini, yaitu di mana orang-orang Malaysia itu pastinya sudah mengenali beliau ya, seorang anak kampung dari negeri Kedah, Citra ya. Sahabat-sahabat semuanya, banyak hal-hal yang saya lihat bahwa masih ada hamba Allah saya nilai sangat kredibel dan dapat percaya dari tutur kata. Tapi beliau ini amat membenci dengan hal yang berbau politik. Entah mengapa, kita lihat videonya dan mungkin ada pengalaman-pengalaman beliau yang boleh kita sama-sama belajar. Ini Tuan Zainal Rashid berkongsi berkenaan dengan edisi siasat yang pernah beliau jalani. Saya ada satu kawan arwah. Saya puji dia kerana dulu dia kerja JPJ. Ni maaf cakap, ni bukan semua orang JPJ. Jadi arwah ni kawan baik sekolah saya. Jadi saya pun jumpa dia. Jadi bila arwah jual bihun sup, saya tanya dia, berapa kau berhenti JPJ? Dia cakap terang aku tak boleh lah nak. Orang nak renew road tax pun depan pangkah RM2. Pakcik tu torai getah. Sekilo getah RM2.20. Saya tunggu terdiam. Kawan saya ni taklah pandai mengaji. Cuma dia SPM, dia kerjalah jadi orang kerja JPJ. Bila buang pekerja JPJ, ada satu skandal. Tak boleh renew tu di kaunter JPJ ni. Kawan saya marah lah, ini benda tak betul. Kena pakai ejen. Ejen ni talalah RM2. Untuk boleh renew gunakan shortcut segala macam lah. Tuan-tuan faham JPJ. Maaf cakap lah orang kerja JPJ. Jadi kawan saya ni ada hati nurani. Dia kata pakcik tu datang nak renew road tax. Tak boleh perlu jalan. Dia kena pakai dia kat orang tengah. RM2 ni dia kata, getah sekilo RM2.20. Jadi pakcik tu dia faham lah, pakcik tu menoreh kan. Duit tu hilang dalam pekerjaan yang dia menjadi sebahagian daripada entiti makan duit haram. Berhentilah dia jual bihun sup. Meninggal dah kawan saya. Baru tahun ni dia meninggal. Maka saya akan ingat. Walaupun sebab tu kadang-kadang kawan ni, kita kawan dengan orang biasa ni. Tak semua orang biasa ni biasa. Setengah orang biasa ni dia adalah orang yang luar biasa. Jadi dia tak nak lah terlibat dengan satu kerja. Dia kata kalau orang tu pakai Mercedes, apa pakailah. Ini pakcik nak norai getah nak renew road tax, nak renew botol buruk dia pun dia orang sapu duit RM2. Dia cakap dengan cakap Kedah. Betul orang Kedah tahulah dia punya expression muka bila marah ni macam orang Penang lah, dengan geleng kepala, dengan tangan semua naik. Sejak tu saya hormat kawan saya. Takkanlah sampai pakcik toreh getah pun kau nak sapu. Saya cerita je lah. Kalau tak ada, tak apalah. Kalau tuan-tuan kerja JPJ menjadi orang yang sangat bersopan, tak ada ambil rasuah, tak ada masalah. Tapi saya jaga edisi siasat lama tuan-tuan. Dan saya orang pertama yang pecahkan penipuan di Puspakom. Saya dah cerita banyak kali dah. Jadi pengarah Puspakom pada waktu tu datang jumpa saya, minta drop story tu. Saya kata sorry, saya akan cerita story. Dia bermula dengan saya pergi memancing di kolam section 17 USJ. Datang satu kawan saya yang rajin mancing, nak jual gelang emas bini dia. Muka dah merah padam. Saya kata kenapa kau nak kena sampai bang kemas bini kau? Dia kata dia tak boleh nak renew dia punya road tax ke apa yang kereta yang lori 1 tan tu. Sebab inspection tu sat-sat itu sat-sat ni. Rupanya dia tak boleh renew kerana kena pakai orang tengah. Masuk sekali dia tak boleh. Ni Puspakom.
tahun 2002. Last kali saya kata tak apa, saya pun dah geram lah. Kau izinkan aku letak kamera spy cam aku dalam kereta kau. Masa tu kita belum ada kamera apa, kita letak spy cam. Letak spy cam, masuk. Lepas tu sampailah dapat rekod. Dan saya siarkanlah dalam promo edisi siasat. Bila siar je hari Rabu, Khamis jadi riuh rendah sebab orang tahu dah ini adalah Puspakom. Mereka panggil saya untuk dropkan story tu. Saya tak drop. Saya kata, you nak saman-saman lah, saya ada lagi banyak video. Naik mahkamah lagi seronok bercerita. Naik mahkamah lagi heboh. Dan benda ni akan boleh berhenti. Daripada dulu pun memang macam tu. Rasuah adalah satu perkara yang sebenarnya berlaku sampai hari ni. Saya dah tengok dah rasuah ni. Dia menyusahkan orang bawah, memiskinkan orang miskin, memudaratkan orang yang dah hidup dalam keadaan susah. Takkan itu pun kita kata kita nak takut risiko. Jenuhlah bangsa ni, jenuhlah negara ni. Kalau semua orang berfikir tentang berkata benar risiko dia apa. Saya tak fikir ugutan pun tuan-tuan. Saya cuma fikir kata masa saya serang secara besar-besaran mesin kuda di Jalan Sipak. Saya serang besar-besaran mesin kuda di jalan di Kampung Medan. Saya serang besar-besaran mesin kuda di Seri Kembangan. Okey, kerana aduan daripada penduduk kampung ni, dia kata dia dah report balai, dia dah report ada, tak ada apa orang nak buat apa. Lepas tu saya tanya dia, ketua kampung apa jadi dia kata bini-bini hari-hari datang bagi tahu nasi nak makan di rumah, duit sekolah anak apa semua tak ada. Mesin kuda tu duduk dekat sebelah pusat Adun tahun 2002, Taman Datuk Arun. Mesin kuda sebelah tu je, pusat khidmat Adun. Mengamuklah Adun tu. Tapi saya kata kan, dia mengamuk tak apalah, kerusi dia 5 tahun, dia dah jadi ahli politik. Kursi dia 5 tahun, dia nak mengamuk kat kita, konon kehidupan dia terjejas sebagai ahli politik kerana mesin kuda tu duduk dekat pusat khidmat masyarakat. Tapi pengurusi penduduk Kampung Medan kata, ibu-ibu datang mengadu, laki dia habis duit kat mesin kuda, anak-anak dia habis kat mesin kuda. Kita nak jaga orang bawahan ke kita nak jaga wakil rakyat? Sama juga sekarang saya bercerita dengan tuan-tuan kes pugar tanah. Yang membenarkan rasuah siapa? Pegawai-pegawai daerah dan juga mereka yang bekerja dengan PBT. PBT ni pernah jumpa YDP yang bukan Melayu. Majoriti YDP adalah Melayu. Kenapa nak cerita tentang penorokaan tanah oleh penoraka C? Yang duk bagi ni type M semua. Yang membutakan mata type M. Video tu viral. Saya tak takut. Kita tak takut sebab kita kata kalau kita tak nak melawan orang yang membuka ladang, dia boleh pergi buka tempat lain. Kalau orang yang membenarkan tanah tu kita tak tegur. Dia ni pembuat dekat sini kat Pahang kan. Kita tegur dia, kita maki dia, dia lari. Kalau kita tak tekan orang Melayu ni yang berada di Perak, di Kedah ni, ini masalah orang yang berkuasa tapi dia bagi tanah tu. Orang tu pergi sebab kita tak baiki punca. Punca adalah siapa? Orang yang membutakan mata ketika tanah kerajaan diteroka. Orang yang mendapat hasil ketika orang ni meneroka dengan menjamkan mata. Maka kita kena baiki pusat dia. Jadi pusat dia panggil orang kita, marah orang kat video tu. Dialah yang paling betul. Habis orang yang teroka tu type C tu tak salah. Type M juga yang buruk. Dia bukan soal apa, soal dia punca dia. Sebab dulu masa saya jaga pasir, bukan saya jaga pasir, di siasat tu kan banyak cerita tentang pasir. Kita kesian lah bila pasir ni disedut kan, air naik. Nelayan tak boleh ambil ikan pukat tepi-tepi dengan muara sebab pasir dah disedut. Kita ada banyak nelayan kecil, nelayan yang main ikan belanak ni, nelayan yang main ikan semilang ni, nelayan kecil ni yang memang dia bela anak bini. Lepas tu pasir ni disedut. Nelayan ni tak boleh upgrade bot dia nelayan sampan. Memang bertahun-tahun dengan dia nak beli bot apa semua tak ada. Yang dia tahu itu pergi satu kali, tahan RM50, balik tolak ke pasar. Itulah gaji RM50. Pendapatan RM1,500. Datang orang curi pasir. Kita nak jaga satu nelayan yang kemudiannya dengan kawan-kawan dia tak boleh dapat RM50 sehari, ataupun kita nak jaga air muka pegawai daerah. Kita nak jaga air muka PBT. Apatah lagi air muka lanun yang memang curi pasir ni. Hari-hari saya tembak pasal pasir. Sebab kisah dia, kalau kau pergi ambil tempat lain yang tak nayakan orang yang sedang dapat RM50 jadi nelayan kecil di sungai-sungai di sekitar Selangor, tak ada masalah. Jadi bila kita siarkan, dia kata kita menutup kerjaya, memalukan penjawat awam. Tak ada, dia bukan soal kemudiannya dah buat baru jadi malu. Sebelum berlaku ni yang memudaratkan orang kampung, yang memudaratkan orang kecil, tak ada dia cerita. Lepas kita buat baru kita dituduh memburukkan bangsa kita yang ada kuasa, memburukkan bangsa kita yang menjadi pegawai daerah, menyerang bangsa kita sendiri. Dah lepas berlaku baru kau tahu air muka bangsa yang pegang pangkat. Masa tu dia pun tak jaga air muka dia. Semasa kejadian berlaku, siapa yang jaga? Tentang nelayan miskin, tentang mereka yang cari makan dengan menggunakan pesisir dan muara untuk hidup. Habis dah kita perang pasir, datang pula tongkang. Tongkang ni seluduk besi. Besi ni tak dapat permit untuk berlabuh kerana Malaysia tak membenarkan besi buruk masuk. Datang daripada Bangladesh, daripada India. Besi ni diangkat, letak dalam tongkang. Tongkang ni nampak tuan-tuan duduk luar daripada Pantai Beranang. Bukan Pantai Beranang. Pantai Beranang. Banting tu kan. Beranang nama dia. Tolong betul kan? Pelabuhan yang kita boleh pergi daripada Banting tu. Jadi nampaklah kren duduk angkat bubuh dalam pontun. Jadi nampaklah kren duduk angkat. Saya pun pergi siang dan hati saya kata dekat Azizul. Azizul sekarang bos berita awal ni. Dia sama-sama start dengan saya di siasat. Saya kata Azizul, macam mana ni Zul? Siang-siang nampak angkat, bubuh dalam pontun jalan kat sungai. Tahu tak apa terjadi? Bila pontun tu isi begitu banyak besi buruk,
Besi buruk ni pontun bergerak, besi buruk ni jatuh. Tuan-tuan tahu apa terjadi pada nelayan? Jaring mereka semua rosak. Nelayan punya jaring, bila dia pasang jaring untuk ikan, kena besi ni, jaring semua rosak. Nelayan ni dah pergi sampai ke Menteri Besar. Ni tahun 2002-2003. Nelayan pergi sampai ke Menteri Besar. Tahu apa alasan? Alasan kerajaan negeri, besi ini terpaksa dibawa masuk kerana dia menjadi industri, kerana besi ini diperlukan untuk keperluan besi negara. Alasan dia. Walaupun diam, tapi dia kata secara sebenarnya kita perlukan besi ni. Dia tak cerita tentang nelayan punya jaring rosak. Saya kata, kalau nak, ikutlah jalan saluran. Kalau betul besi ni menjadi keperluan, jadikanlah mengimport besi buruk dibenarkan di Malaysia. Masuk melalui pelabuhan yang betul. Westport ke Turun Port Kelang. Kenapa nak cerita tentang negara memerlukan besi, tapi kau biarkan nelayan jadi susah? Kadang-kadang ahli politik ni, kita nak bercakap dengan dia, hati pun sakit. Punyalah dia tak faham nasib rakyat yang setiap hari dia minta undi. Bila tegur dia marah. Jadi orang-orang di tempat ni, Kuala Langat ni, marahlah. Saya pun pergi tengok. Saya kata dekat Azizul tu, aku heran betul tu. Kalau datang ni, polis pun nampak, custom pun nampak, semua orang nampak. Sebab kren tu dah duduk di atas kapal tu. Pindah naik atas pontun. Bukan lagi buat tengah malam, siang malam pontun tu jalan. Kita kata dosa kejahatan ni orang ni tanggunglah di akhirat. Sedangkan kejahatan berlaku depan mata kita. Dan kita kata kita akan selamat. Itu masalah yang paling besar. Di mana setiap kali kejahatan berlaku, setiap kali kemudaratan berlaku, kita rasa kita tak perlu bertanggungjawab sebab orang tu kena jawab dengan Allah. Walaupun kita nampak. Jadi semua kita kata, hal-hal yang bersangkut dengan kepentingan yang membahayakan kita, Allah yang akan uruskan. Tapi kalau ada keberuntungan, tuan-tuan tak kata pula, tengoklah. Kalau bab keberuntungan, kita akan menyertainya. Sebab di atas untung kita kata, oh bagilah ni bagus ni, projek ni, kita pergi. Bila ada benda itu ancaman ataupun bahaya dan kerugian, kita akan kata, tak apalah, Allah balas nanti. Kita bukanlah baik sangat. Tapi sekurang-kurangnya kita fahamlah asas agama ini, iaitu berkata benar. Hendaklah kamu mencegah perkara-perkara yang kamu lihat sebagai tidak benar dan bertentangan dengan prinsip agama ini. Oke sahabat-sahabat, terima kasih banyak-banyak karena sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe channel Muhammad Rodi Studio. Wassalamualaikum. Terima kasih.